Okey, Tuan CEO Mylon. Yes, Anna. Kat sini kita ada soalan, bagaimanakah cara kita nak kira DSR kita sendiri? Okey, mudah saja. DSR adalah debt service ratio, komitmen berbanding dengan pendapatan anda. Sekiranya anda ada komitmen 600, anda mempunyai pendapatan 2,000, bermaksud 600 bahagi 2,000 bersamaan dengan 30% sahaja pendapatan komitmen anda berbanding dengan pendapatan anda. Debt service ratio, formula dia senang saja. Berapa komitmen anda di bank hanya di dalam rekod Sikris sahaja ataupun dalam penyata gaji anda, bahagi dengan jumlah pendapatan anda, akan dapat satu amount. Itu adalah current debt service ratio anda dan anda boleh guna sehingga 60% saja. Okey, jelas Anit? Jelas. Terima kasih kerana menonton. Okey, sebab itulah anda perlu dapatkan laporan My Pocket anda, kerana di dalam laporan My Pocket anda akan mengetahui anggaran kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan. Laporan My Pocket juga akan memberi anda laporan pelapor kredit dan info-info berkaitan dengan senarai hitam anda, dan kami juga akan memberi anda konsultasi hanya RM50 sahaja. Dapatkan laporan My Pocket anda. Laporan My Pocket, di sinilah solusi kewangan anda.